Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Hari ini saya nak kongsikan resipi yang ringkas nak buat nasi ayam. Ni basic nasi ayam tau. Ayam perapan kita akan discuss kemudian. Sambal nasi ayam pun kita akan discuss kemudian. Okey, Fauzi fokus kat sini. Okey, ni dulu Fauzi. Ini beras yang dah basuh berasingan. Kita letak sukatan dia sama juga. Kalau kita 4 cawan air bersama dengan 4 cawan beras. Alright? Okey. Saya panaskan minyak. Bila saya panaskan minyak, saya masukkan daun pandan. Okey. Kemudian saya masukkan bawang. Okey. Kita tunggu sampai ini. Okey. Nasi ayam ni, kalau nasi ayam, cara nak perapan ayam tu mudah saja. Kita ambil sama ada chicken thigh atau whole chicken. Whole chicken tu, ayam tu kita bagi dia kering dahulu. Betul-betul kering, dia tak ada kering, baru kita letak bahan perapan dia. Bahan perapan dia kuat simple. Sos tiram, kicap pekat, kicap manis ataupun kicap masin. Combine the bowl, kita sapu dia sampai ke dalam. Tetapi kalau kita nak buat ala-ala Cina, kita beli 5 spices. Dekat kedai Cina jual 5 spices untuk chicken rice. Okey Ji, panas kat sini balik, fokus kat sini. Ni bawang putih, saya dah masuk bawang putih. Titik. Kemudian saya masukkan serai. Right. Saya masukkan halia dan kita kacau saja. Okey. Back sini balik. Okey, kalau kata kita nak buat chicken rice tu lebih tahan lama sikit, alright? Ayam tu kita rebus dia setengah separuh masak, kita angkat dia, lepas kita angkat dia, kita keringkan dia, lepas kita keringkan dia, baru kita sapu dengan bahan-bahan perapan ayam yang kita kata kicap, sos tiram ataupun halia dan sebagainya. Okey, fokus balik ya. Ini kita nak buat nasi ayam tumisan nasi ayam. Okey, setengah-setengah chef ni dia masukkan lemak ayam pun boleh juga. Dan saya masukkan mentega ataupun margarin. Kita boleh pakai margarin Kita masukkan margarin. Kemudian saya masukkan sedikit sos tiram. Sedikit minyak bijan. Minyak bijan jangan banyak-banyak, sikit je. Minyak bijan. Dan saya masukkan gula. Kemudian saya masukkan garam. Dan kita kacau. Okey, fokus ni. Kemudian kita masukkan beras dalam ni. Ini sama ada saya guna air rebusan ayam ataupun air biasa pun boleh. Alright. Kita masukkan dalam ni. Dan kita kacau dia. Kita kacau dia macam ni. Kemudian kita masukkan yang di dalam ni. Kita masukkan dalam ni. Dan kita kacau. Right? Yang ditutup. Kita biar lebih kurang 20 minit. Jadi satu nasi ayam. Simple. Dengan nama Allah Maha Pengasih yang Penyayang. Saya ijazahkan resipi saya ni. Buat yang terbaik. Pastikan amalkan bismillah. Kacau ikut arah lawan jam seperti gelmi Kaabah. Setiap makanan bersih akan melahirkan anak yang baik. Keluarga yang cemerlang. Saya Syekh Sabri. Labamba Chicago, Milano.